Kisah lobster yang keluar dari cengkaman selesa. Lobster tersiksa membesar kerana kulitnya menyakitkan. Apabila tubuhnya semakin besar, kulit kerasnya itu menjadi penjara. Sempit, menekan, menyakitkan. Bagi meneruskan kehidupan, lobster tiada pilihan selain menghancurkan kulitnya sendiri. Saat itu dia tercedera, tubuhnya terdedah pemangsa, lemah, tanpa perlindungan. Dia bersembunyi bukan kerana pengecut, tapi sedang bertahan. Selepas semua kesengsaraan itu, kulit baru mula terbentuk. Lebih besar, keras, kuat. Begitulah juga manusia. Jika hidup ini mula menyakitkan, ingatlah itu bukan hukuman. Kelemahanmu sedang mula merekah. Kekuatanmu akan mula terserlah.